Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nai hormat, welcome. Salam sejahtera, selamat malam pada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Shadaqallahul azim. Hormati saudara muslim majlis yang kita kasih dan kita sanjung, Yang Hormat Datuk Seri Insinyur Haji Liza Jamaluddin, Menteri Besar Perak, semua pimpinan Kerajaan Negeri Perak, pimpinan parti-parti Pakatan Rakyat, tentunya kepada tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kami melihat sokongan yang saudara beri, tak jemu-jemu untuk bersama-sama di rumah rasmi Kawan Menteri Besar ini, memberi kekuatan kepada kami untuk meneruskan perjuangan ini, insya-Allah. Tuan-tuan saya baru balik di Balai Polis Kuala Kangsar kerana menguruskan untuk membebaskan 9 orang pejuang-pejuang kita yang telah ditangkap dalam situasi yang cukup hebat yang berlaku di Masjid Umudiah di Kuala Kangsar setelah solat Jumaat tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan saya maklumkan bahawa hampir lebih 10 orang peguam datang untuk membebaskan 9 orang ini, tuan-tuan. Yang berhormat Pulau Segaran, yang berhormat Thomas Esko, Ketua Konsel Tinggi Perak, yang tadi Puan Yusnita, Hamidin Zulkifli, hampir 10 orang daripada orang Cina, orang India, daripada Sikh, berserban dengan saya pun 2 orang datang tadi. Cuma saya hijau dan hitam tadi. Kalau sama-sama hitam tadi, saya pun royak agak tadi nombor pakil tu. Hampir 10 orang lebih datang, tuan-tuan, memberi sokongan yang cukup padu. Dan juga, tuan-tuan, balai polis tadi bukan macam balai, dikunci. Sudah dikunci, dirantai pula, tak bagi orang masuk. Dengan FRU-nya, dengan trafik, dengan SP-nya. Ya Allah, cukup ramai. Jadi Wabi Kula pun beritahu, saya nak jumpa. Jadi tahan, kita tetap boleh. Pasal pun tak boleh. Dia kata saya nak berhantar boleh. Undang-undang nak pakai, dia kata. Kalau you tak boleh, dia kata halang saya masuk, saya nak buat report. Sila report. Bila report buka lah, tak buka. Ini pergaulan mana kita tak tahu ni, tuan. Inspektor tu, inspektor yang sebang tu. Bodoh. Inilah, kalau inilah polis, tuan, bukan polis yang ada dalam kita ni. Apa yang kita harap, tuan, untuk menjalankan undang-undang dalam negara kita ni. Sampai habis terbagi masuk, akhirnya masuklah. Dan tadi dia kata dah selesai. Tadi maklumkan bahawa mungkin boleh bebas malam ni, mungkin tidak, tapi akhirnya tadi saya meninggalkan amanahkan kepada rakan-rakan PAS Kuala Kangsar dengan pemudanya untuk ambillah maklumat dan juga tengoklah apa yang berlaku. Akhirnya tadi saya maklumkan mereka ditahan malam ni di balai. Besok akan dibuat reman dan minta supaya yang berada di sekitar sana bagi sokongan. Kita pergi ke Magistrate Polis untuk apakah kita direman ataupun mereka diminta jamin, dibebaskan dengan jaminan. Ini yang berlaku, tuan, dan dimaklumkan bahawa polis bawa batu dengan kayu sebagai barang bukti. Saya kata batu kayu main mana ni, saya kata. Kalau kamu tak ada batu kayu ni, macam kamu nak mengaku pula. Ini yang berlaku, tuan, dibawa. Ini yang berlaku dan alhamdulillah kita tak usah bimbang. Besok yang akan hadir Yang Hormat Pulau Segaran, lawyer kita, Tuan Ahmad Zulkifli dan juga